Hazim bin Halim 223 451. Khalis Daniel bin Muhammad Kadir Anwar 223 918. Muhammad Amsyar Hakim bin Muhammad SA 00036. Muhammad Abdul Amin bin Ahmad Fikri SA 00033. Muhammad Afif Farhani bin Muhammad Yusof 22395. Hazal Hamizan Wan Zaidin 224661. Muhammad Syafiq bin Muhammad Saleh 223221. Dolah Sudin. Kau tahu tak berita tergempar ni? Apa dia? Kau dah baca surat bang? Ni? Baca je. Ni. Tenggiling. mana? Tenggiling haiwan estetik dijumpai di Sedang. Ini bukan estetik, ini eksotik Pak Ayu. Oh, eksotik. Aku ingatkan estetik. Ni agnostik. Aduh, susah benar nak sebutnya dolar. Agnotisisme Pak Ayu. Apa? Agnotisme. Apa benda tu, Den? Tak pernah dengar juga kataan tu. Tak pernah dengar juga? Mari saya terangkan. Jom tengok TV ajaib ni. Mana? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan TV Ajaib. Tidak tahu, jangan keliru. Agnostik berasal daripada perkataan Greek iaitu A dan ginastos. A bermaksud tidak dan ginastos bermaksud mengetahui. Maka maksud agnostik ialah tidak mengetahui atau tidak dapat mengetahui. Maksud tidak tahu itu merujuk kepada hal-hal metafizik yang meliputi kewujudan Tuhan, kehidupan selepas mati serta perkara-perkara yang melampaui batas pengalaman seseorang manusia secara empirikal. Robert G. Ingersoll sangat dipengaruhi oleh pandangan ini. Beliau menerima istilah agnostik bukan sahaja sekadar label tetapi sebagai prinsip hidup dan dasar dalam pemikiran falsafah dan sosialnya. Oh, faham. Tuanlah. Siapa pula dia ni? Tak pernah nampak pun. Ni, inilah Robert G. Ingersoll. Tak apa, mari saya terangkan. Ayo kenali R.G. Ingersoll, tokoh terkenal The Great Agnostic. Lahir tahun 1833 di New York, Amerika Syarikat. Dia seorang ahli politik yang lantang dengan pidatonya, memperjuangkan pemikiran bebas, sekularisme dan hak asasi manusia. Oh, kau mana tahu tak? Apa idea utama fahaman ni? Kamu dia tu. Wahai TV ajaib, tunjukkan kami idea utama fahaman agnostisisme. Bunga melur segar berputih, harum mewangi penghias purnama. Ingersoll tolak dogma tak berlogik, akal dan putih menjadi utama. Sekularisme dan pemisahan agama dari negara. Ingersoll memperjuangkan pemisahan antara institusi agama dan kerajaan, menekankan bahawa kebebasan beragama hanya dapat dicapai apabila negara tidak memihak kepada mana-mana kepercayaan. Pagi cerah cahaya matahari, embun menipis, di hujung lalang. Mistake of Morse dibaca sendiri, tegasnya logik lebih gemilang. Kebebasan berfikir dan pendidikan. Beliau menekankan pentingnya pendidikan yang bebas dari doktrin agama dan mendorong penggunaan akal dan bukti dalam memahami dunia. Kalian nak tahu tak apakah orientasi fahaman agnostisisme? Nak? Ayo kita tengok TV ajaib. Agnostisisme bukan penolakan, tetapi keraguan yang berlandaskan akal. Bukan berkata Tuhan tiada, cuma tidak pasti jika benar wujudnya. Agnostik memilih untuk menunggu, bukan menolak tanpa sebab. Tanpa bukti yang jelas dan nyata, kepercayaan tidak mudah diberi. Secara keseluruhannya, agnostisisme ialah satu fahaman yang mengambil sikap tidak pasti terhadap perkara-perkara metafizik. Contohnya, kewujudan Tuhan, roh dan kehidupan selepas mati. Oleh itu, agnostisisme lebih cenderung untuk bersikap terbuka dan berhati-hati dalam menerima dan menolak kepercayaan agama. Betul. Abang Din, dah lewat ni.